Ayah saya suruh tanya. Ayah dia tak mari. Dia nak tengok televisi. Semasa dia tidur siang atau malam, ada orang bagi salam. Tapi ayah saya tak ada orang. Banyak kali dah dia kena. Barang malaikat ke siapa? Jadi ayah dia suruh tanya. Ayah dia segang nak mari sejik. Mungkin tak ada seluar. Dia kata ayah dia kalau tidur petang-petang ada Assalamualaikum. Dia tak tengok ada. Faham? Kalau berlaku betul dengar suara jin Islam. Ini banyak berlaku. Okey? Jin Islam. Kalau jin kafir dia tak khabar Assalamualaikum. Nampak? Merry Christmas. Nampak dia jadi gitu. Faham? Jin Islam. Sebab tu kalau kita dengar orang beri salam, katanya Syekh Ibn Hajar dalam fatwa dia, orang tak nampak, sunat jawab. Sahih dah orang beri salam, wajib jawab. Okey? Kita lalu dalam hutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Faham lagi? Jawab. Kita masuk dalam masjid tengah malam. Contohlah malam Jumaat. Okey? Malam Jumaat tak? Kita tak mayang Isya lagi. Kita lalu ke masjid kapung-kapung ke apa, kita mayang. Bila kita semayang dah gelap kan, buka semua api masjid kapung orang. Buka serap. Kita rokok berasa macam ramai rokok belakang. Faham? Sunat niat imam. Jin Islam ikut. Faham lagi? Jin Islam. Jin apa tak ikut memayang. Dia main judi. Faham lagi? Dia main nak mereka ramai. Jadi kita tengok tak ada. Tengok ada. Tapi bila rokok, nampak rokok Allah. Bunyi ramai rokok belakang. Aku niat imam. Sah kita jadi imam. Makmum jin Islam. Betul tak? Lepas tu dia mudarat kita. Kalau jenis beri salam, tidak memudaratkan kamu. Saudara kamu. Faham lagi? Jin saudara kita. Dunia, Allah bagi kita tak nampak jin. Faham? Di akhirat, Allah janji dah, jin tak nampak kita, kita nampak jin. Jadi terbalik. Faham? Dalam dunia, satu jin yang kita nampak. Rumah kita. Tu jin bahaya tu.